Ramai orang ingat karat-karat macam ni terus cat dia sudah jadi okey, cantik. Tapi bukan. Sebenarnya untuk karat-karat macam ni you kena gosok dulu kerana dia punya longgar-longgar barang boleh keluar dulu. Baru boleh cat. Lepas bersihkan, kita baru cat auto metal rust. Auto metal rust ini water based, dia kurang bau. Tengok. Kena tangan tak apa, nanti boleh cuci dengan air je. Tengok, dia tutup dengan cantik ya. So basically kita buat 2 layer lah untuk ni. Okay. Tengok. Cantik kan? So jangan tebal-tebal, nipis-nipis satu layer macam ni. Lepas kering, second layer, barulah cantik. So kalau korang nak cat atas besi yang dah karat, bolehlah guna